Satu kajian baharu mendapati bahawa otot-otot yang lemah dan kadar lemak di bahagian perut atau visceral fat boleh meningkatkan risiko penyakit kencing manis dalam kalangan wanita berusia antara 45 hingga 69 tahun, iaitu peringkat umur mereka yang lazimnya sudah putus haid. Kajian tersebut dijalankan oleh Program Kesihatan Wanita Bersepadu NUH dan Sekolah Perubatan Yong Lu Lin NUS. Sebelum ini, berat badan Cik Sabarina Jumaruddin pernah mencecah lebih 90 kg dan mengidap apnea tidur. Namun setelah menjalani pembedahan bariatrik pada tahun 2018, beliau berjaya menurunkan lebih 30 kg. Menyedari pentingnya menjalani gaya hidup sihat, Cik Sabarina kini akan berjalan sekurang-kurangnya 10,000 langkah setiap hari. Beliau juga terpanggil menjadi antara 1,200 wanita yang mengambil bahagian dalam satu kajian oleh Program Kesihatan Wanita Bersepadu NUH dan Sekolah Perubatan Yong Lu Lin NUS. Kajian ini juga membuka mata saya tentang pentingnya pencegahan untuk penjagaan kesihatan diri. Saya belajar bahawa perubahan kecil yang konsisten lebih memberi kesan besar terhadap kesihatan. Saya juga sedar betapa pentingnya membuat pemeriksaan kesihatan dan mendengar isyarat tubuh diri sendiri. Kajian ini juga membuka mata saya tentang pentingnya pencegahan dan penjagaan kesihatan dari awal. Berdasarkan dapatan awal kajian tersebut, kaum wanita yang memiliki otot-otot lemah dan kadar lemak visceral yang tinggi berisiko hidapi penyakit kencing manis jenis 2 dan kadarnya lebih 2,5 kali lebih tinggi berbanding mereka dengan kekuatan otot yang normal dan kadar lemak yang rendah. Faktor lemak visceral yang tinggi saja boleh meningkatkan risiko kepada lebih 1.6 kali. Lantaran itu, para pakar mendapati adalah penting untuk bukan saja menurunkan berat badan tetapi juga melakukan senaman-senaman bagi menguatkan otot-otot bagi mencegah penyakit kencing manis. Muscle is so important. It releases endorphins which increase your mood. And depression is one focus of society. Diabetes is another big focus. So by having strong muscle, you tackle both because exercise and muscle release endorphins. Selain melakukan senaman kerusi bagi membantu menguatkan otot-otot, ujian darah juga digalakkan. Creatine phosphate is something that is metabolized and provides energy to the muscle. So that is a very good molecule that can signify whether your muscle is functioning well. So we measure this creatine-cystatin ratio as a function of muscle function and mass. And then we relate it to the risk of diabetes. Justru Dr. Yong menggalakkan wanita pada peringkat usia itu untuk mula melakukan senaman latihan kekuatan dalam rutin mereka untuk mencegah kencing manis dan menambah baik mood mereka.